Okay, let's go. Come on. Come on. Come on goal, come on goal. Come on goal. Okay guys, dengar lafu. Ui, sikit lagi. Okay, done. Hit TP. Mantap ah. Hey yo, what's up guys, this is Hans. Welcome back to my YouTube channel. Aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak untuk korang semua yang mana dah support aku, yang mana dah komen baik-baik untuk aku semua, yang mana sanggup share aku punya video dekat kawan-kawan, dekat story pun ada. Aku macam tak sangka gila ada yang sanggup support aku sampai dah 1000 lebih dah subscriber sekarang. Thank you so much guys. So untuk hari ni apa aku nak buat? Aku nak full margin 500 USD menggunakan teknik scalping hembus yang aku dah ajar baru ni. So kalau korang nak tengok macam mana aku growkan akaun 500 pergi ke berapa kita tak tahu, sama-sama kita tengok. So let's go to the video. Hopefully korang enjoy, okay? Okay guys, so sekarang ni aku baru je lepas entry sell. So korang boleh tengok kat sini masih lagi dalam keadaan floating. Baru berapa pips ni, $160 baru profit. So reason aku masuk sell sangat-sangat simple sebenarnya. Sini ada satu zone yang mana aku akan explain kat korang sekejap lagi lah. Zone ni telah pun dipecah, di breakout. So bila price retest, dia buat satu engulfing. So bila dia buat satu engulfing, dia datang balik test dekat engulfing ni. So aku masuk sell kat situ. So aku punya target adalah gold ni dia akan test balik ke area starting dia buat kenaikan, which is dekat sini. So dekat sini kita boleh tengok aku akan marking dekat resistance sini lah, paling selamat sekali. So daripada sini tempat aku entry tadi ke bawah ni lebih kurang dalam 120 pip. Tapi mungkin untuk account ni aku just target untuk grow sampai $1000 je, which is 100%. So kita tengok kalau dah cukup $1000 aku akan close, ataupun kalau dia bagi momentum terus ke TP, rezeki lah insyaAllah. So sekarang ni baru je running 130 USD, 150 USD. Okay, let's go. Come on. Come on. Come on goal, come on goal. Come on goal. Okay, sekarang ni dia dah break dah support tu. Aku perlukan sedikit momentum je, untuk dia hembus ke bawah. Aduh, takkanlah resistor ni pun kau nak berkira dengan aku. Kau reject pula resistor ni. Junam terus pergi TP. Junam terus pergi TP. Ni berapa pip ni running Baru 60 pip okay. So kita punya target adalah kat sini 120 pip. Tapi mungkin tak sampai pun lagi. Profit 500 USD dah close lah. Ui, dia pacak balik mat. Ya Allah, Goni, kau ni betul lah Ui, terstop up ni. Tapi aku memang kuat mengatakan dia nak junam. Kau tengok patutnya dia dah boleh junam lah. Tapi dia saja-saja nak pergi test lagi sekali. Saja-saja dia nak pergi test lagi sekali. Dia dah reject panjang tu. Kalau dia pacak lagi memang let's go, come on goal. Okay guys, sebenarnya tadi aku dah terstop up lebih kurang 130 USD tadi aku terstop up. Sebab korang boleh tengok kat sini sebenarnya dia dah datang, dah test. Tapi dia saja-saja dia je nak pergi test lagi sekali. Aku dah layer banyak dah kat sini. Saja-saja dia nak naik, test balik. Tengok macam kecil tau. Tapi sebenarnya daripada tempat aku entry kat sini 34 pip juga dia baca dah lah. Aku full margin kat sini. Nasib baik lah tak MC terus. Terstop up dalam $130. Dan sekarang ni on the way turun. InsyaAllah dia akan sampai lah kat tempat kita target tu. Yakin? Dia sebenarnya simple je. Kena yakin dan percaya je. Itu dia guys. So sekarang ni kita boleh tengok gold dah junam berapa pip dah. Setelah berapa kali dia ranging kat situ. Lama ke aku tunggu dia ranging 80 pip. So sekarang ni tengah running $440. Tadi pun dah stop out kan. Account $500 kita tadi stop out, lost 130 USD, dia stop out sendiri. Balance tinggal 370. Now tengah running hampir 500 USD. Cukup 1000 USD, insyaAllah aku akan close. Malah nak tunggu kena TP lah. So sekarang ni wow. Okay, cantik lah goal. Wow. Okay guys, dengar lafu. Ui, sikit lagi. Okay, done. Hit TP. Mantap ah. Sangat-sangat lama aku tunggu sebenarnya setup ni. Dia ranging. Kau faham tak perasaan yang kau tengah tengok market tengah laju kan. Dia turun laju, dia naik laju. Tiba-tiba time kau entry dia slow gila. Siap stop up lagi kau punya account. Bapak sakit hati Dan Alhamdulillah kita dah close lah. Daripada atas ni tadi running 110 pip, 116 pip, dan on the way 130 pip. Junam lagi, Masya Allah. Punya lama aku tunggu setup ni. Sekali kau kena TP kau pergi lagi. Tapi tak apalah, Alhamdulillah. Kita sangat-sangat bersyukur dengan setup ni. Dia dah bagi dah banyak. So itu dia guys. Tadi aku punya account 500 USD. Dia
stop out dalam $170, balance tinggal 370 dan aku target balik. Sebab macam aku cakap tadi, memang aku punya target adalah at least kena TP ataupun profit 100%. Dan Alhamdulillah dua-dua benda tu tercapai. Goal pun hit kita punya TP, dan juga walaupun stop out balance tinggal 370, aku dapat recover plus profit lagi. Dan sekarang ni kita punya balance 1174. Okay, so dekat sini aku nak cerita dekat korang macam mana aku boleh dapat setup sell tu, dan apakah reason serta sebab serta apa yang confluence aku punya setup ni untuk aku masuk sell lah kat situ. Okay, so sekarang ni kita pergi kat time frame 30. Korang boleh tengok the last moment sebelum Gun ni buat satu penurunan, tempat paling tinggi dia pergi adalah dekat sini 3,500. Tepat-tepat macam tu lah, 3,500. Terus dia junam. Dia junam, nombor satu dia akan cari trading range yang terdekat ataupun structure market yang terdekat, which is kat sini. So sini adalah structure market yang terdekat. Korang boleh tengok kat sini, the moment dia sampai, dia buat rejection dan dia reject lebih kurang dalam, daripada bawah ni dia collect full zone kan, ikan hijau ni. Daripada sini dia reject lebih kurang dalam 280 pip sebelum dia sambung buat junam lagi. So dekat bawah ni, dekat paling bawah sini ada satu trading range, yang ni pun ada, yang ni yang kedua, yang ni yang ketiga, yang paling bawah sekali sebelum momentum bullish tu ada. Kalau korang buka H1 pun dekat sini tetap ada. Contoh aku buka H1. So bila aku buka H1, dekat sini pun tetap korang boleh nampak dia punya trading range. Sini ada resistance, sini ada support. Resistance telah pun di breakout. Dekat sini next resistance, dekat sini next support, breakout lagi. Sini resistance baru, sini support, breakout lagi. Cuma kalau korang buka H1, dia kurang jelas sikit sebab dia rapat-rapat sangat. Kau akan nampak dia ranging dalam tempat yang sama je. So that's why bila aku buka M30, dekat sini kita ada satu level support, dan dekat sinilah dia punya trading range ataupun market structure yang korang kena take note sangat-sangat. So first step aku buat, aku akan marking dulu candle warna merah ni, dia punya base candle kat sini. So dekat sini kita boleh nampak first bila price datang dia buat satu rejection. Dia reject sampai 480 pip. Sangat-sangat banyak kat sini. Lepas tu dia datang dengan momentum, dia buat satu breakout. Breakout kat sini. So bila terjadinya breakout, kita kena identify dua benda. Breakout tu dalam keadaan momentum dan dia wajib ada buat rejection. So bila kita tengok dekat time frame M15, aku filter time frame kecil sikit. Dekat sini kau boleh nampak the moment, sebab 9.45 tadi tak silap aku ada news. So waktu news tu keluar, dia buat satu bearish momentum, dia reject, dia close dekat luar zone. So the moment dia close dekat luar zone, next candle tu dia terus datang untuk test zone ni. Bila dia datang test, dia terus sambung junam. Dekat bawah ni apa pula yang ada? Yang ni kita kena buka dekat time frame H1. So aku cerita sikit dekat korang macam mana perjalanan market ni sebelum aku ambil position sell tadi tu. So dekat sini korang boleh tengok structure juga kat sini. Ada roadblock, ada demand area yang sangat fresh kat sini. So that's why bila price datang, dia buat satu rejection. Plus bila aku buka kepada time frame M30 pun kau boleh tengok ada candle doji kat sini yang sangat jelas. Dia buat candle doji ni sebenarnya dia nak continue lagi untuk junam, tapi candle doji ni keluar disebabkan dia nak naik ambil order dulu kat zona atas. Tempat yang dia dah breakout tadi dekat M30, dia nak datang untuk test balik. So bila kita buka dekat time frame M15, M15 korang boleh tengok kat sini, dia datang test balik dekat zone ni, dia buat doji balik. So bila aku nak entry, takkan aku nak entry semata-mata doji je. Kalau aku entry semata-mata doji, korang tengok kalau aku entry semata-mata doji, aku boleh floating besar 70 pip. Silap-silap kalau dia collect balik full zone ni 120 pip. Silap-silap kalau kena SL 150 pip. So aku tak sanggup untuk ambil risk tu. Apa yang aku buat, aku tukar kepada time frame M1. Jangan ingat M1 tak boleh pakai tau. M1 ni sangat-sangat sesuai kalau keadaan market dalam keadaan momentum, volatile sangat tinggi, plus kau tahu direction dia nak ke mana. Okay, so dekat sini apa aku nak ceritakan kau, bila kau buka M1, kau akan nampak satu setup yang aku baru ajar je sebelum ni, iaitu setup ataupun teknik scalping embus. Di mana teknik ni apa yang kau perlukan adalah dua benda wajib. Nombor satu adalah breakout, nombor dua adalah zone. So kita back test sikit kat sini, tengok dekat belah kiri, look to the left. Dekat sini kau akan nampak satu support area. Tambah pula dekat sini ada resistance yang telah pun ditest. Dia akan jadi SBR kat sini. Tapi benda yang aku nak highlightkan adalah the moment dia datang test tadi tu, dia membuat satu candle base. Kau boleh tengok kat warna hijau ni adalah candle base. So kat sini ada drop, base drop, tu dah jadi supply. Cuma yang bestnya dia punya base ni terbentuk dengan engulfing kat H1. So bila price datang balik test, aku layer sell kat sini. Cumanya apa yang menyebabkan aku stop out adalah bila aku layer sell kat sini, dia sampai dekat area support ni, and dia sampai dekat area support before ni, dia naik, dia nak test lagi sekali. Aku pun tak faham lah. Kau dah collect dah order, kenapa kau nak test balik? Sebab tu aku cakap tadi, time aku nak entry lah, time tu lah dia nak buat perangai. Sebelum aku buat entry, elok test sekali junam, test dua kali junam, masuk terus jalan.
Orang cakap touch and go lah. Touch and go. Tapi bila aku buat entry, kau tak nak pula touch and go. Kau pandai-pandai kau nak datang test balik. Tapi tak apa, Alhamdulillah dah kena TP dah pun. So kita tak nak sembang benda yang dah lepas. Kita sembang balik apa benda yang terjadi waktu tu. So dekat sini, apa yang aku nak cerita kat korang, bila ada nombor 1, teknik scalping boost tu dah keluar. So meyakinkan aku adalah aku takkan nak entry kat dalam zone sebesar-besar alam ni. Sebab korang boleh tengok sendiri, zone ni adalah sebesar 60 pip. So kalau aku letak SL, dia akan jadi 80 ke 90 pip, which is aku punya risk tu sangat-sangat besar untuk aku full margin. Tak berbala gila. So apa yang aku tunggu adalah bila price datang test balik dekat dalam zone ni tadi, aku tunggu dekat time frame M1 untuk buat satu setup sell, which is bila aku buka M1, jelas ada teknik scalping boost kat sini. So bila ada teknik scalping boost, aku tunggu je lah price untuk test balik, aku terus masuk sell. So Alhamdulillah bila kita masuk sell, price pun ranging junam. Kenapa aku ambil TP kat sini? Sebenarnya boleh je nak target TP ni balik. Tapi kenapa aku tak nak target TP ni? Sebab aku ambil TP yang paling selamat, iaitu dekat resistance sini. Okay, kenapa tak ambil resistance sini? Sebab dia dah pun ditest. Sini korang boleh tengok banyak kali ni datang test. Lepas tu dia reject balik. Lepas tu barulah dia junam breakout. Sebab memang kalau korang perasan resistance yang dia tajam, dia membuat satu bentuk V yang terbalik ataupun bentuk A yang tajam. Bila dia tinggi seorang-seorang dia kat situ, dia akan jadi susah untuk dia datang test balik. Tambah-tambah pula kalaulah resistance tu adalah resistance yang telah pun test support before, so dia menjadi SBR. Kalau jadi SBR, sebelah kanan dia ni ada supply and demand punya zone, tak ada masalah. Tapi dalam case ni tak ada. So bila tak ada, dia tak solid dan dia tak strong. That's why dia boleh breakout macam tu je. So bila dia breakout, korang boleh tengok kat sini, aku target TP kat sini lah. Tapi Alhamdulillah ada junam balik, test zone kat bawah, H1 punya zone. Now dia tengah buat bullish momentum balik. So aku dah tak nak peduli dah apa yang dia nak buat lepas pada ni. Sebab aku punya setup dah profit. Kau nak apa lagi? Kau dah profit dah pun, depo 500, profit 600. Kau nak apa lagi? Kan? So guys, aku rasa itu saja video aku untuk kali ni. Aku harap benda yang aku share dekat korang ni memberi manfaat dekat korang semua. Aku dah buktikan dekat korang yang sebenarnya teknik scalping hembus ni bukan tak boleh pakai. Boleh je kau nak pakai. Tak kisah dekat time frame M1 ke, M5 ke, M15 ke. Cuma apa yang aku nak cakap, bila kau jumpa satu-satu zone, especially dalam keadaan market yang sangat-sangat momentum macam sekarang ni kan, volatile gila. Sebatang kali M1 pun dia boleh pergi 60 pip, 80 pip macam tu je. So dalam keadaan macam ni, nombor 1 kau kena cari zone yang sangat-sangat precise, zone yang sangat-sangat strong, zone yang sangat-sangat valid, dan kau confident dengan zone tu. The moment price masuk, tak kisahlah zone tu kalau dia besar 60 pip ke, 80 pip ke, 100 pip ke, kalau dia masuk, kau jangan entry terus. Apa yang kau boleh buat adalah kau buka kepada lower time frame. Contohnya kau buka ke M5 ke, M1 ke. Kalau dia ada buat setup dekat time frame yang kecil macam M1, M5 ni, barulah kau boleh masuk. Kalau dia masuk tak buat setup lagi, jangan masuk. Sangat-sangat risiko, sangat-sangat bahaya. Sebab zone tu terlalu besar. Silap-silap nanti price still lagi dalam zone, tapi kau dah MC lah. Sayang lah kat situ. So kau make sure yang bila price masuk dalam zone, tunggu dia buat setup sell dekat lower time frame dulu, barulah kau buat entry. Okay, so guys, thank you so much. Yang mana yang tengok video aku, yang mana yang komen baik-baik, yang mana yang dah support, subscribe aku punya channel selama ni. Aku nak ucapkan terima kasih untuk korang semua. Dan jangan lupa kepada yang tengok, dan jangan lupa juga untuk penonton-penonton aku yang baru, yang baik, yang budiman sekalian. Aku minta jasa baik korang untuk korang subscribe, korang share, komen, dan juga paling penting sekali untuk like semua video aku. Dan insyaAllah akan aku produce lagi video-video yang berkualiti selepas pada ni. So itu sahaja guys daripada aku. Jumpa korang dekat next video. Assalamualaikum.